أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد الفاتح الخاتم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يستكمل المؤلف. Pengarang meneruskan lagi, وكله ألم, menceritakan seluruh penderitaannya, أن كيف المريدين bahawa betapa golongan murid يوصل بهم الحال begitu teruknya hal mereka sampai ke tahap ويسيئون إلى سمعة الطريقة الشريفة العزيزة العلية الغالية. begitu teruknya hal keadaan ihwal muridin ni hingga mereka menjadi sebab buruknya, rosaknya reputasi tarikat yang tinggi, yang suci murni ini. ويكمل ويقول: Syekh berkata, قد اشتروا والله بذكر ربهم ثمنا قليلا. demi Allah, golongan muridin itu telah menjual zikrullah dengan harga yang sedikit. وابتعدوا عن طريق الصواب وضلوا سبيلا. Mereka telah jauh daripada jalan kebenaran, mereka telah sesat jalan. هذا يدل دلالة إخواني وأخواتي Saudara-saudariku sekalian, ini memberi petunjuk yang jelas bahawa أن الطريقة الصوفية jalan tarikat sufi هي صفوة الأمة. adalah pilihan dari kalangan umat. التصوف هو الإحسان، Tasawuf itulah maqam ihsan. هو الركن الثالث العالي الغالي من الإسلام. Tasawuf itulah rukun yang ketiga, yang tinggi, yang murni, yang paling mahal di dalam Islam. فلهذا السبب Maka sebab inilah أهل التصوف ahli tasawuf, رضوان الله عليهم أجمعين moga Allah meridai mereka sekalian, الوحيدين merekalah satu-satunya في golongan العالم على مر العصور di atas muka bumi ini sepanjang-panjang zaman. ينتقدون أنفسهم. Merekalah satu-satunya golongan yang mengkritik diri mereka sendiri. لماذا؟ Kenapa? لأنهم يريدون الكمال. Kerana mereka menuntut kesempurnaan. أنا أتحداكم جميعا Saya cabar kamu semua, أن أي إنسان في أي علم من العلوم، mana-mana insan, tidak kira di bidang ilmu apa dia, أهل الطب، sama ada ahli هل perubatan, يستطيعوا أن ينتقدوا الطب؟ ahli perubatan, apakah dia mampu untuk mengkritik ahli perubatan? أهل الجرائد الإعلام، هل ينتقدوا الإعلام؟ يستطيعوا؟ Ahli media massa, ahli surat khabar, mampukah dia mengkritik dirinya sendiri? Ahli surat khabar, ahli أهل media الهندسة، massa, هل يستطيعوا ينتقدوا على الهندسة بفروعها؟ ahli kejuruteraan, tidak kira apa cabang-cabangnya, mampukah dia mengkritik kejuruteraan sendiri? أهل الصيدليات، Ahli farmasi, هل يستطيع علماء الصيدليات وعلماء الأدوية أن ينتقدوا أنفسهم؟ mampukah para cendekiawan farmasi untuk mengkritik diri mereka sendiri? فلهذا يجب أيها المريد أن ترفع رأسك عاليا Maka kerana inilah wajiblah bagi dirimu, wahai seorang murid, untuk mengangkat tinggi kepalamu لكي تصل للكمال، supaya kamu sampai kepada kesempurnaan, الكمال الإنساني kesempurnaan insani من الآداب والأخلاق الربانية. yang ada pada adab-adab dan akhlak-akhlak rabbaniyah. يجب أن تكون دائما Wajiblah kamu, keadaan kamu sentiasa في انتقاد لنفسك، mengkritik dirimu sendiri. لأنه Kerana حاسبوا كما ورد في الأثر، seperti mana yang telah warid dalam athar, حاسبوا أنفسكم hendaklah kamu menghisap dirimu sendiri دائما أبدا sentiasa selama-lamanya, قبل أن تحاسبوا، sebelum nanti kamu kena hisap. وزنوا أعمالكم دائما أبدا Dan sentiasalah kamu selama-lamanya menimbang amalan قبل kamu أن sendiri توزن لكم. sebelum amalan kamu ditimbang. فهنيئا لكم يا أهل التصوف الإسلامي السني، Maka tahniahlah kepada tuan-tuan para ahli tasawuf Islami yang sunni, لكم الجرأة kerana kamu berani, ولكم القوة kerana kamu gagah, ولكم الشجاعة kerana kamu berani أن تظهروا عيوب مريدينكم menzahirkan keaiban muridin kamu, حتى يعلم كل ذي عقل supaya semua orang yang berakal tahu أن التصوف bahawa tasawuf هو صفاء، adalah kemurnian, ولا يتم الصفاء dan tak akan sempurna kemurnian إلا بتصحيح الخطأ. melainkan dengan memperbetulkan kesalahan. فيكمل الشيخ ويقول: Syekh meneruskan, kata beliau, فيا أيها المريدون maka wahai para murid, لا يليق أن تضيعوا جواهر الطريق. tidak layak bagimu sama sekali untuk menyia-nyiakan permata-permata tarikat. حيث يهان شرفها Nanti bila mana begitu dihina kemuliaannya, ولا يصح أن تلقوا كؤوسها dan tidak sah bagimu untuk melemparkan gelas-gelas tarikat, حيث تستزل لطائفها وتحفها، nanti dihinakan latifah-latifahnya, dihinakan cenderamata-cenderamata-nya. بل تجب المحافظة على إعلاء منارها، Bahkan wajib ke atasmu untuk menjaga ketinggian menara-menara tarikat, وتلزم المواظبة على تحصين رياضها وديارها، dan lazimlah untuk kamu menjaga, membentengi
membentengi taman-tamannya dan negeri jalan tarikat ini. فلا تفعلوا شيئا من أمورها Artinya, janganlah kamu sekali-kali melakukan apa-apa perkara daripada jalan tarikat, إلا إذا كان معززا شريفا melainkan jika kamu melakukan itu dengan kemuliaan dan termulia. ولا تقدموا عليه إلا إذا كان معظما منيفا Dan janganlah kamu melakukan apa-apa pekerjaan daripada jalan tarikat ni melainkan dengan ta'zim dan mulia. فإنه يخشى على من تسبب في هتك حرماتها Kerana ditakuti bagi siapa yang menjadi sebab terhinanya jalan tarikat, أن يعاقب بنار البعد والحرمان ditakuti ke atasnya akan dihukum dengan neraka kejauhan dan halangan, ويجازى بعذاب الطرد والهجران dan ditakuti ke atasnya akan dibalas dengan azab dihalau dan dijauhkan daripada jalan ونعوذ tarikat. بالله من ذلك. Na'udzubillahi min dzalik. بهذا نكمل العدد 20 Dengan ini sempurnalah kita pada bahagian yang ke-20. وإن شاء الله الحلقة الجاية 21 InsyaAllah episod seterusnya 21. ونقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.